If there is one K-drama yang buat aku terpacak tengok tiap-tiap minggu daripada hari Jumaat, Sabtu, setiap malam aku tunggu, hanya ada satu je orang. Iaitu cerita Would You Marry Me? Cerita ni sangatlah macam, aku tak expect yang aku akan in love dengan cerita ni, kau faham tak? This is a basic love story. Perempuan tu dia dah kahwin dah, kau tahu tak? Dia dah daftar kahwin, wedding majlis dia belum jalan lagi. Apa yang dah jadi? Laki dia curang weh, kesian dia beli rumah kan duit dia dengan duit mak dia. Laki tu tak keluar satu sen pun. Itu bermasalah sebab apa? Rumah yang dia beli tu, dia kena tipu, dia kena scam. Tak dia kena keluar rumah, so macam sedih. Tapi dalam masa yang sama, dia jumpa dengan seorang lelaki. Okay, jumpa lelaki tu belum lagi belakang sikit. Kita patah balik belakang. Dia menang satu rumah yang sangat mewah dekat macam perumahan mahal-mahal, kau faham tak? Macam tiba-tiba kau menang dekat Eco-World lah kan. Tapi syaratnya kau kena pergi dengan laki kau. Sekarang ni laki kau dah pergi lari dengan perempuan curang tu. Engkau minta tolong laki tu sebab apa? Lelaki yang kau baru jumpa tu nama sama dengan husband kau. Kau bawa lelaki tu untuk menang hadiah tu. So bila kau dah menang hadiah tu, kau tahu tak berjadi? Ini sangat relax. Dia macam bodoh-bodoh alang pun ada, kau faham tak? Dia langsung tak sakitkan kepala. Yang menyakitkan kepala satu je, husband dia yang curang tu. Cerita ni ada dekat Disney Plus Hotstar. Sangatlah layan. Aku macam, this is so freaking cute. Sumpah kau tak payah fikir. Aku dah lama dah cari cerita aku tak payah fikir. I just want to enjoy the drama, enjoy the moment. Very relax. Okay, pergi tengok Would You Marry Me.